Tipu seorang perempuan kiriman terhadap tiga anggota habis Aku tahu ini peluang terakhir. Jika aku tak buat sesuatu, hidup aku dan keluarga aku akan terus begini, miskin dan terpinggir. Ha, Syami, nampaknya kamu datang tepat pada waktunya. Saya sudah menunggu dokumen kamu. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Saya datang untuk minta bantuan untuk projek kemudahan air bersih di kampung saya. Kami sangat memerlukan Puan Elsa. Kamu tahu bantuan kerajaan memang sukar didapatkan, bukan? Ada banyak proses yang perlu diikuti, tapi jika kamu mahu, ada jalan pintas. Jalan pintas? Macam mana tu Puan Elsa? Ya, rasuah. Kamu beri sedikit uang kepada saya, dan semua urusan kamu akan dipermudahkan. Saya boleh pastikan permohonan kamu diluluskan segera. Tapi, bukankah itu salah Puan Elsa? Saya tak rasa sanggup buat begitu. Syami, kamu masih muda. Dunia ini bukan tempat untuk orang yang lemah. Kita semua lakukan ini untuk bertahan hidup. Kamu fikir dengan usaha keras saja kamu boleh maju? Rasuah adalah kenyataan dunia ini. Kalau kamu tak ambil peluang ini, orang lain yang akan ambil. Syami, kau harus pikirkan baik-baik. Aku faham, kau mau hidup dengan cara yang betul, tapi kadang-kadang kita terpaksa buat perkara yang orang lain buat untuk survive. Elsa itu berkuasa, dan dia boleh bantu kita. Aku tahu, Dini, tapi ini bukan cara yang aku mau. Kita kena buat kerja dengan betul dan jujur. Tapi Syami, apa yang kita ada? Kalau kita tak terima rasuah, kita tetap akan kekal macam ni. Lagipun, orang lain pun buat benda yang sama. Apa bezanya kalau kau ikut saja? 3 days later. Syami, saya tak sangka kamu akan datang lagi. Dah bersedia untuk jadi realistik? Saya dah fikir banyak kali. Hidup saya susah, keluarga makin terdesak. Kalau ini satu-satunya jalan untuk bantu mereka, saya terpaksa terima. Akhirnya, kamu faham juga cara dunia ini berfungsi. Selamat datang ke dunia sebenar. Di sini mulanya rasa penyesalan Encik Syami. A few moments later. Aku fikir aku hanya mahu bantu keluarga. Tapi selepas satu kali, datang kali kedua. Kemudian, aku mula terbiasa. Rasuah jadi cara hidup. Sampai satu hari, semua itu runtuh. Encik Syami, saya Syati pegawai polis. Awak ditangkap kerana telah melakukan jenayah rasuah. Sila beri kerjasama dan ikut saya ke balai. Ini adalah situasi Encik Syami selepas dibebaskan daripada penjara akibat penglibatannya dalam rasuah. Hidupnya kini tidak semewah dahulu. Perbuatannya itu memberi pengajaran yang cukup mendalam. Syami, aku tak pernah sangka kau akan jadi begini. Maaf, sebab dulu aku tak halang kau. Aku minta maaf, aku dia jadi kawan yang gagal. Tak apa, Dini. Ini semua salah aku. Kalau aku tak terima tawaran Cik Elsa, mesti semua ni tak jadi. Aku kemaruk nak hidup senang dengan cepat. Inilah akibat yang aku kena tanggung atas perbuatanku sendiri. Kau kena kuat Syami. Jangan biar kegagalan ini jadi pengakhiran. Bangkit semula. Kau masih boleh jadi suara untuk lawan rasuah dari pengalaman kau sendiri. Kau masih percaya aku boleh ubah sesuatu? Aku percaya orang yang pernah jatuh akan lebih tahu bagaimana nak bangkit dan menyedarkan orang lain.